Ya, kerana apa? Kerana disembelih pada waktu duha. Ya, jadi kita di Malaysia 7.5 minit sekarang di Putrajaya syuruk. 7.33 dah masuk, ataupun 7.35 dah masuk waktu duha. Sepatut dah boleh terus dirikan solat duha, solat Aidil Adha. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi Aidil Adha dan juga Aidil Fitri tidak mendirikan apa-apa solat sebelumnya atau selepasnya. Jadi solat duha pun tak ada lah pada hari Aidil Fitri, Aidil Adha. Cukup dengan solat Aid itu sahaja dan 2 khutbahnya. Ya. Tapi cuba kalau kita buat 7.35 itu solat, agak-agak barisan imam dan barisan Bilal sajalah yang ada. Ya, sebab kita dah ada dan minda kita 8.30. Tuan-tuan, 8.30 tu kita dah boleh sembelih lembu dah, tuan-tuan. Ya, yang mana sunnahnya kita pada pagi besok, pagi 10 Zulhijjah, bersarapan pagi dengan daging daripada korban tadi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersarapan pagi pada 10 Zulhijjah 10 Hijrah itu dengan menghirup kuah daripada unta pertama yang baginda sembelih. Hirup kuahnya. Sebab daging tak empuk lagi kan. Hirup kuah saja. Tapi kalau kita nak buat lagu tu di Malaysia, kebulur jawapannya. Sebab pukul 3 belum tentu selesai lagi lembu pertama. Ini kesnya masa. Kita dah lari daripada masa ni. Ini pengajaran berkenaan dengan maqasid Arafah yang kelima tadi tu, mengejar masa. Jadi 7.30 dah boleh solat, sepatutnya kita duduk lengah-lengah lagi, tuan-tuan. 8.30 baru nak solat, pukul 9.30 baru nak tukar pakaian, pukul 10.11 baru tumbang lembu pertama. Ya, lepas tu payah mandi pula tu lembu Malaysia. Tidak macam lembu Mekah, mudah kan. Lembu Mekah mudah dia rumah gitu kan. Payah mati pula, pukul 3 lah barulah boleh bagi daging, tuan-tuan. Kebululah kalau nak buat macam tu. Ya. Jadi tuan-tuan, ini dia satu natijah daripada udhiyah ataupun korban ialah apa? Ialah bersedekahlah setakat mana yang kamu mampu. Tak mampu ambil sebahagian, okey, share. Ya, share 10 orang ke, okey, wakil seorang pergi beli satu bahagian 600 katakan. Ya dah, hanya boleh buat keluar RM50 saja, RM50 saja katakan. Dan 600 bagi 50 dah berapa? Dah 12 orang share satu bahagian. Soal pahala itu soal Allah, tuan-tuan. Kalau tanya jugalah berkenaan dengan cukup kerana buat kenderaan di akhirat nanti, saya teringat pada arwah ustaz saya, Haji Mat Awang namanya. Masa saya darjah 5 dulu, dah ada kawan sekelas saya masa darjah 5 tu bertanya, "Ustaz, dah kalau kita ambil sebahagian nak jadi kenderaan macam mana di akhirat?" Ustaz jawab sama tu, "InsyaAllah 7 tahun 7 bahagian cukup seekor lembu. Adalah kita kenderaan di akhirat." Padan dengan budak darjah 5, tuan-tuan. Ya. Jadi kalaulah orang pertikai lagi apa yang kita sampaikan soal korban ini, tuan-tuan, ya, sedangkan ini mempermudahkan dan inilah hakikatnya, maka itulah juga jawapannya, kan. Tunggulah 12 tahun cukup dah seekor lembu lah kalau gitu, ya. Jadi berkorbanlah sekadar yang mati. Dan antara rahsia kenapa korban ini sepanjang hari tasyrik 4 hari lamanya ialah mungkin orang ni tak ada peluang pada hari pertama, hari kedua dia boleh, hari ketiga baru jumpa rakan, hari keempat sempat lagi insya-Allah. Dan jangan lupa fazkurullah, ya. Bermula maghrib nanti kita bertakbirlah, tuan-tuan, ya. Kita bertakbir. Bagi orang-orang haji, dia hanya boleh bertakbir selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Sebab selepas tengah malam 10 Zulhijjah lah baru proses tahallul daripada ihram tadi bermula. Jadi siapa yang dah tahallul baru dia boleh takbir. Siapa yang belum tahallul, dia masih terus dengan labbaik Allahumma labbaik. Dan insya-Allah, tuan-tuan, hari Arafah ini membawa 1001 pengajaran kepada kita, walaupun hanya 5 maqasid saja yang dapat saya sampaikan, ya, dalam kesempatan waktu ini. Kalau 5 perkara ni kita dapat realisasikan, insya-Allah dia akan menjadi bekal perjalanan hidup kita yang akan masuk kain kafan buat kali kedua nanti, tuan-tuan, ya. Itu dia insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ustaz atas penyampaian kuliah subuh yang mudah-mudahan selalu disampaikan memperoleh keberkatan bagi kita semua.